Bang. Ni apa bang? Yang ni kursi Peter bang. Kat Kota Damansara. Dulu kita Kota Damansara. Dulu kita kan? Ya, betul. Boleh saya nak try tu bang. Alright bang. Ni menu baru kan? Ya betul. Yang ni pak kapau. Ni pak kelapau kan? Atas dia apa bang? Atas dia ada ayam. Ayam. Ha. Berapa ringgit ni? RM13.80. RM13.80. Nasi goreng Pattaya. Ni nasi goreng Pattaya kan? Special lah sebab nasi dia dibungkus dalam telur. Oh, berapa ringgit ni? Yang ni RM15.80. Oh. Lagi dua. Ni apa bang? Yang ni pula Maggi goreng tom yum. Ni Maggi goreng tom yum kan? Ya betul. Dalam dia ada tom yum, ada telur semua kan? Telur ada ayam sikit. Berapa ringgit bang? RM12.80. RM12.80. Nasi goreng tom yum. Yang Ni special nasi goreng tom yum. lah. Oh, cantik lah. Berapa ringgit? Yang ni RM14.80. RM14.80. Menu baru kan? Ya betul. Yang ni Okay. baru juga. Ni apa bang? Yang ni fries lemon chili cake. Oh, pedas ke ni? Boleh tahan lah betul. Berapa ringgit ni? RM8.90. Ni RM8.90. Ni ikut sekali dengan set baru ni lah. ni perisa tom yum kan? Ya betul. Berapa ringgit? RM8.9 juga. Oh, ni pedas lah. Ya betul. Oh. Kat atas ni kita ada mantau dengan roti bakar. Oh, makan dengan batu mie tu. Buttermilk sauce. Oh, yang bawah pula. Yang bawah ni ada samosa dengan coconut goreng. Oh, kelapa ke? Kelapa. Kelapa digoreng ke? Kelapa digoreng. Oh, yang bawah ni macam biasa lah. Bawah ni Kopok, biasa lah. leko, kentang lah. Ni sekali semua RM32 sebab Yang ini dia bang kan? Ya betul. Oh. Yang ni Thai milk tea, Okay. Thai green tea, mango yogurt dengan grapefruit yogurt. Oh. Kedai ni dekat Kota Damansara. Kota Damansara. Ya. Boleh waste lah dulu kita. Boleh Waze, boleh Google Maps, semua ada. Yang paling senang nak cari, kita berdekatan dengan Subway Giza dengan Subway Naisik. Oh. Hari-hari buka, weekday, weekend, cuma dia punya working hour je yang beza. Kalau untuk weekday, kita buka 11 sampai 10 malam. Weekend pula kita buka awal sikit 9 sampai 10 malam.